Pagi ni. Pak ni buah dia. Dah besar. Dulu kecil je. Baik. Okey, tengok buah dia. Sudah semakin besar. Itu dia. Buah ni satu kelebihan dia. Kalau tak ada digigit, okey, tak ada sengat, tak disinggah oleh lalat buah, memang dia akan jadi buah yang cantik lah. Hari ni semua dah boleh dituai dah ni. Alhamdulillah. Okey, kita tuai lah. Tuai sambil pruning. Okey. Nyamuk banyak. Nyamuk memang banyak. Tu bawah tu. Ni. Ada semut gigit. Belah bawah. Ada. Oh, ya. Kita tengok kat bawah. Ni buah yang ada. Tengok bawah. Meleweh ke bawah. Jatuh tu golek dah. Tu golek. Ni dia. Ni kita tak boleh ni. Biarkan ni. Dah masak lah. Boleh makan terus ni. Yang tu pun boleh tu. Tak boleh lagi? Ini kecil. Ni. Ni boleh dah. Kebanyakan semua boleh lah. Tu dia. Sambil pruning. Itu dah buat sekali dah. Ni buat lagi sekali. Ni buah yang atas pula. Ni. 3 biji. 4 biji. 5 biji. Ambil kau. Satu. Okay, ni terkumpul di sini. Limau ni elok makan. Tak tahulah berapa harga dia. Okey. Biar dulu. Kalau dijual lah berapa harga tak pasti. Dia tak suka. Sebab kita tak pernah jual dia kan. Ni dia. Tu dia. Okey. Cantik. Boleh pruning kerat. Angkas. Mana yang apa? Nyamuk banyak. Kena buat pembakaran lah. Sedikit pembakaran. Ni. Tak tahan semut ni. Semut ada bawah ni. Okey. Selain nyamuk, ada semut di kaki. Tu kena pakai boot lah eloknya. Memang pakai boot lah. Tapi sebab datang ni bukan nak buat kerja kan. Tapi dah tertengok ni, dia kena buat juga lah. Terus buat. Kena buat lah. Tak boleh biar lah. Tu dia. Cukup aku. Banyak buah dia. Tak boleh biarkan. Okey, kita selesaikan satu persatu. Alhamdulillah. Abundant. Limau sakit. Buah ni kita pruning and petik buah. Ni tadi kan, tu golek ni kan? Tu sana sana. Tu bukan tu lama punya tu. Ya ke? Ni tu yang sana baru tu golek. Sambil pruning, sambil tu petik. boleh lah ni ambil. Atau dah masak tak masak, kita tekan ni dah lembik. Lembut. Ada maknanya ada air dalam. Okey. Dah ada berjus. Dia dah juicy lah. Okey, ni satu lagi. Tangkai dia sekali. Okey. Nanti kita tu tangkai dia sekali. Okey. Tengok ni. Dia 3 tu. Ni. Tak tangkai dia tu sekali Pun serentak. sama. Semua bang. Sekejap. Okey. Semua sekali. Tak payah sebiji-sebiji. Semua sekali ya. Semua sekali. Bawah sikit. Okey. Semut gigit. Ini dah boleh ambil. Kita ambil sambil kita pruning je. Okey, 1 dan 2. Dia merebeh kita guna juga kan. Okey. Sini ada satu lagi. Okey. Buang. Ni. Okey. Okey. Sekejap Tengok ada lagi sini. Ni buah ni ada satu lagi. Itu tu belum tu lagi. Ni. Okey dah boleh. Ni semua dah boleh. Ambil potong. 1. Potong. Lagi. Okey. Cukup. Dia yang bestnya apa? Bila kita petik ni kita rasa enjoy. Hilang penat menjaga menanam pokok ni. Tu. Okey, stop. Macam ni. Stop lah. Nak tengok. Tu. Balik kena buat jus.